Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk kehadiran murid ke perpustakaan. Untuk ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Adibah Husna, Ainatul Awanis, Nur Sabrina, Nur Raihanah Kamilia dan Wan Nur Syaidah Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ainatul Awanis binti Zulbaharin P163023 akan memulakan pembentangan untuk refleksi awal pengkaji. Pengkaji dalam masa yang sama sebagai guru yang bertanggungjawab terhadap pengurusan pusat sumber sekolah, pengkaji menghadapi cabaran yang besar dalam menarik minat murid mengunjungi perpustakaan bagi memupuk budaya membaca dan penggunaan pusat sumber secara berterusan. Berdasarkan perkhidmatan ini, pengkaji melihat semasa waktu rehat serta waktu pengajaran dan pembelajaran, perpustakaan sering kosong walaupun dibuka sepanjang waktu persekolahan. Pengkaji mendapati bahawa murid lebih gemar menghabiskan masa di kantin, di padang atau kawasan lain berbanding meluangkan masa di perpustakaan, dan hal ini menunjukkan perpustakaan kurang menjadi pilihan utama untuk mengisi masa lapang murid-murid. Hasil analisis dokumen terhadap rekod kehadiran perpustakaan mendapati bahawa bilangan murid yang hadir setiap hari adalah sangat rendah, dan dalam tempoh ini juga terdapat 10 orang murid daripada tingkatan 1 amanah yang tidak pernah hadir ke perpustakaan, dan ini secara tidak langsung memberi gambaran bahawa kehadiran murid berada pada tahap yang sangat membimbangkan dan memerlukan intervensi segera. Hasil temu bual bersama beberapa orang murid menyokong dapatan yang saya sebutkan tadi, yang mana mereka mengakui lebih suka berada di luar kelas atau di kantin kerana menganggap perpustakaan sebagai tempat yang membosankan, tempat yang tidak boleh membuat bising dan tempat yang tidak menarik untuk dilawati. Hasil daripada menemu bual beberapa orang murid, terdapat murid yang menyatakan bahawa mereka tidak tahu aktiviti yang boleh dilakukan di perpustakaan selain membaca buku. Dan situasi ini kita dapat lihat ianya boleh mencetuskan keperluan kepada satu intervensi yang kreatif, mesra murid dan bersifat praktikal untuk murid datang ke perpustakaan. Pengkaji mencadangkan pelaksanaan intervensi Jom Lepak Library, iaitu program yang mengubah suasana perpustakaan itu sendiri menjadi lebih santai dan menarik perhatian murid-murid. Dan antara elemen yang akan dilaksanakan termasuklah penyediaan sudut santai dengan bin bag dan karpet, cabaran membaca 5 hari, kad rekod dan cop kehadiran, ganjaran kepada murid yang paling aktif serta aktiviti seperti kuis, permainan dalaman dan sesi bercerita. Elemen peranti digital dan gamifikasi turut ditambah bagi meningkatkan penglibatan murid sesuai dengan cita rasa mereka. Dan melalui program Jom Lepak Library ini, murid bukan sahaja dapat menikmati suasana perpustakaan yang lebih selesa dan menyeronokkan, malah murid-murid juga berpeluang melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti literasi secara aktif. Seterusnya, intervensi ini dijangka mampu mengubah persepsi negatif murid terhadap perpustakaan itu sendiri, seterusnya meningkatkan kekerapan kehadiran ke pusat sumber serta memupuk minat membaca secara berperingkat untuk jiwa murid-murid. Refleksi awal ini juga menjadi titik tolak kepada pelaksanaan kajian tindakan pengkaji dalam meningkatkan kehadiran murid ke perpustakaan secara lebih berkesan dan menyeronokkan. Saya beralih kepada pembentangan yang seterusnya. Silakan. Seterusnya, kita beralih kepada objektif kajian. Objektif umum kajian ini adalah untuk meningkatkan kehadiran murid ke perpustakaan serta memupuk minat membaca melalui pelaksanaan intervensi Jom Lepak Library. Antara objektif khusus kajian ini pula adalah untuk meningkatkan kehadiran murid ke perpustakaan melalui intervensi yang dijalankan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat membaca murid melalui aktiviti cabaran membaca. Seterusnya, kajian ini juga turut berfokuskan untuk mewujudkan persekitaran perpustakaan yang lebih menarik, santai dan kondusif bagi menarik minat murid untuk berkunjung.
Seterusnya, kita masuk kepada persoalan kajian yang menjadi fokus utama dalam kajian tindakan ini. Persoalan bagi kajian tindakan ini adalah, persoalan yang pertama ialah sama ada intervensi Jom Lepak Library ini dapat meningkatkan kehadiran murid ke perpustakaan. Persoalan kedua adalah sama ada aktiviti cabaran membaca dapat meningkatkan minat membaca murid dan dapat mengalakkan mereka membaca dengan lebih kerap. Dan persoalan ketiga ialah sama ada penyediaan sudut santai dapat menarik minat murid untuk datang serta meluangkan masa ke perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Syahidah Hanu binti Waizah Rasha, P165226. Saya akan membentangkan tentang sasaran dan subjek kajian. Kumpulan sasaran. Pertama adalah bilangan sasaran kajian, 10 orang murid daripada tingkatan 1 amanah. Ciri-ciri khas adalah murid jarang mengunjungi perpustakaan, murid menganggap perpustakaan tempat yang membosankan, dan dapatan rekod kehadiran juga menunjukkan 10 orang murid ini tidak pernah hadir ke perpustakaan walaupun sekali sepanjang tempoh 2 bulan. Seterusnya, saya akan bentangkan bahagian intervensi yang dicadangkan. Langkah yang pertama, guru menyediakan sudut santai di perpustakaan seperti bin beg, karpet atau ruang lepak supaya murid rasa selesa dan tidak bosan untuk berada di perpustakaan. Persekitaran yang ceria, selesa dan santai dapat menggalakkan murid meluangkan lebih banyak masa di perpustakaan. Langkah yang kedua, guru menerangkan kepada murid tentang aktiviti Jom Lepak Library dan kelebihan mengunjungi perpustakaan. Penerangan ini dapat memberikan kesedaran kepada murid bahawa perpustakaan bukan sahaja tempat membaca tetapi juga ruang pembelajaran yang menyeronokkan. Langkah yang ketiga, guru melaksanakan cabaran membaca selama 5 hari di mana murid perlu hadir ke perpustakaan dan membaca buku setiap hari. Aktiviti ini dapat membentuk disiplin dan amalan membaca secara berterusan dalam kalangan murid. Langkah keempat, guru memberikan kad rekod dan cop setiap kali murid hadir ke perpustakaan. Kaedah pengumpulan cop kehadiran ini menggunakan elemen gamifikasi yang mampu meningkatkan motivasi murid untuk terus hadir ke perpustakaan kerana mereka teruja untuk melihat rekod kehadiran dan pelibatan mereka sepanjang program ini dijalankan. Seterusnya iaitu langkah 5, guru memberikan ganjaran seperti hadiah dan sijil penghargaan kepada murid. Pemberian ganjaran ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada murid yang menunjukkan pelibatan aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Ganjaran ini dapat meningkatkan semangat murid untuk terus melibatkan diri dalam aktiviti di perpustakaan. Selain itu, penghargaan ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri murid serta membuatkan mereka berasa usaha mereka dihargai. Situasi ini secara tidak langsung dapat membantu membentuk tingkah laku positif dalam kalangan murid. Seterusnya, langkah 6, guru mengadakan pelbagai aktiviti menarik seperti kuis, permainan dalaman dan sesi bercerita di perpustakaan. Pelaksanaan pelbagai aktiviti interaktif ini dapat membantu menarik perhatian murid untuk hadir ke perpustakaan secara sukarela. Aktiviti seperti kuis, permainan dan sesi bercerita ini bukan saja menyeronokkan, malah dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan semangat kerjasama antara murid. Kesannya, murid juga akan berasa lebih seronok kerana mereka dapat belajar dalam suasana yang santai dan tak terlalu formal. Aktiviti yang pelbagai dapat mengelakkan murid daripada cepat bosan serta menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang lebih hidup dan aktif. Akhir sekali, iaitu langkah 7, guru membuat pemantauan dan merekod kehadiran murid untuk mengenal pasti sama ada berlaku perubahan tingkah laku murid sebelum dan selepas intervensi dijalankan.
Data yang diperolehi dapat membantu guru membuat penilaian sama ada program yang dijalankan iaitu Jom Lepak Library berjaya mencapai objektif yang ditetapkan ataupun tidak. Selain itu, rekod yang sistematik juga dapat dijadikan bukti keberkesanan program serta membantu guru membuat penambahbaikan terhadap intervensi pada masa hadapan. Melalui proses pemantauan ini, guru dapat melihat tahap penglibatan murid secara lebih jelas dan teratur. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami.